Di Bahau Negeri Sembilan ada satu kedai makanan Arab yang paling autentik, rasa sama macam dekat Arab sana. Inilah dia, restoran Al-Fiha. Yang membuatkan makanan ni sedap mestilah kerana tukang masak dan juga pemiliknya adalah daripada tanah Arab sana, iaitu daripada Syria. Jadi semua menu dan resepi dia memang asli daripada Arab. Dengan suasana kedai yang cukup menarik dan menenangkan, ada banyak pilihan makanan Arab untuk dipilih. Selain daripada pelbagai pilihan nasi Arab, ada banyak lagi menu lain, antaranya shawarma, pizza, mixed grill daripada Al-Fiha ni sendiri. Lepas tu ada juga Madcott chicken, Al-Fiha salad, lamb shank stew pun ada. Setiap hidangan dekat sini dah diolah untuk kena dengan teka ataupun cita rasa rakyat tempatan, terutama orang Negeri Sembilan yang suka pedas-pedas tu kan. Selain daripada makanan yang berat-berat ni, diorang ada juga dessert-dessert yang sedap-sedap daripada Arab. Contohnya, kunafa dia yang memang autentik daripada Arab. Kalau dah makan sekali, pasti nak lagi. Dekat sini pun ada pelbagai jenis pilihan minuman untuk korang pilih. Yang pastinya semuanya menyegarkan. Dan jangan lupa boleh try diorang punya dessert terbaru, iaitu coklat Dubai. Yang dekat sini memang diorang buat sendiri. Tempat makan dekat sini pun cukup luas dan selesa. Kalau lah kata nak buat event, diorang boleh buka kemah dekat sini yang boleh memuatkan sehingga 500 orang. Dan yang mana nak buat tempahan untuk tempat kerja, kenduri, keluarga ataupun apa-apa event, diorang boleh sediakan juga mengikut bajet korang masing-masing. Jom kita dengar apa kata pelanggan yang selalu makan dekat sini. Makanan kat sini sedap, nasi Arab dia padu. Dia punya ayam, kambing dia, lembut dia, kita tak boleh nak challenge kedai lain lah. 10/10. Saya paling suka pizza dia. Pizza dia lembut. Lembut, soft, cair di mulut. Jadi ingat, kalau korang berada di sekitar Bahau, nak merasa nasi Arab dan juga makanan Arab yang betul-betul sedap, boleh singgah ke restoran Al-Fiha.